Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ini saya berada di Hypermarket Lee Papa Lawas guys. Saja nak bagi tahu korang lawas semakin maju ya guys. Okey, hari ini saya berada di Hypermarket Lee Papa Lawas bersama sahabat baik saya Murti Ahmad. Okey, bila sampai saja di sini terus terang saya katakan bangunannya besar, moden dan kemas. Ini bukan saja pasar raya tetapi sebuah mini mall dengan pusat gaya hidup baru untuk masyarakat lawas ya guys. Okey, di dalamnya terdapat berbagai kedai seperti We Drink dengan aiskrim durian yang memang padu dan wajib coba ya guys. Okey, ada juga kedai Skechers, Ronic, Optic, T-Life, BB, Outlet Store, ada Watson, Zeus Coffee, ada Nine Star Cafe, Moonberry, Takas serta kedai Chicken Rice dan sebenarnya banyak lagi kedai lain yang tidak sempat saya senaraikan satu persatu di sini ya guys. Yang menariknya juga di belakang bangunan Lipapa ini terdapat pemandangan gunung yang sangat indah ya guys. Tersergam megah dan sungguh menenangkan mata memandang. Ia memberikan suasana yang unik, gabungan kemodenan dan alam semula jadi. Kami juga masuk ke dalam pasar raya Lipapa. Untuk pasar raya yang masih baru, saya boleh katakan barangan keperluan memang agak lengkap dari segi makanan kering, basah, barangan harian, mingguan hingga bulanan. Masih ada ruang untuk penambahbaikan tetapi permulaan sudah sangat baik. Kawasan ini juga masih giat dibangunkan, tidak lama lagi akan dibina Roxy Theme Park yang merangkumi taman tema air guys. Selain fasiliti penginapan seperti hotel dan accommodation yang lain serta lebih banyak kemudahan lain. Ini pastinya akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat riadah dan tarikan utama untuk lawas ya guys. Okey, dari segi positif apabila saya datang ke Lipapan Lawas ini adalah barangan keperluan banyak dan senang dicari, harga lebih murah berbanding kedai konvensional dan wujud persaingan perniagaan yang sihat. Cuma dari segi negatif biasalah surau masih kecil di mana saya sempat menunaikan solat fardu maghrib dan keadaan suraunya sangat kecil. Liputan internet kurang baik, parking agak terhad, kawasan parking perlu diperluaskan dan tekanan kepada peniaga kecil sedia ada yang berada di pekan ataupun bandar lawas ini. Okey, kesimpulannya Hypermarket Lipapa adalah satu lonjakan besar untuk lawas, masih baru, masih berkembang tetapi potensinya sangat besar. Lawas sedang melangkah ke hadapan dan ini baru permulaan ya guys.